Adakah sah daging korban beri ke adik-beradik? Adik-beradik yang fakir miskin atau 12 kilo. Okey, dengar baik-baik. Tujuan korban ialah memberi daging kepada fakir miskin, biar mereka makan. At'imul ba'isal fakir, berilah makan atau daging korban itu biar menjadi makanan kepada orang fakir. Cara pembahagian daging korban ada yang wajib, ada yang harus. Yang wajib ialah sekurang-kurangnya ada sedikit daripada daging yang mentah kita beri kepada orang miskin. Kalau orang miskin itu anak-beranak kita, lebih afdal. Okey? Jika tidak ada pun diberi kepada orang miskin, maka tidak sah. Lepas tu, ada lagi satu pembahagian yang harus. Kita topok 3 bahagian. Kalau dapat 12 kilo, kita buatlah 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. 4 kilo pertama kita ambil untuk makan anak bini kita. 4 kilo yang kedua kita bagi kepada kawan-kawan yang tidak miskin, kawan pejabat, jiran-jiran. Nah, 4 kilo yang terakhir bagi ke orang miskin. Cara itu harus. Cara yang paling afdal, cara Nabi. Iaitu banyak mana pun dapat, ambil setapak tangan saja untuk makan anak isteri, selebihnya semua untuk sedekah pada fakir miskin. Jadi awak kata beri dah fakir miskin, adik-beradik, itu yang terbaik.